dengan aku mendaki Everest Base Camp Nepal Part yang ke-9. Let's go. Hari ini merupakan hari kedua aku akan berjalan lagi menuju ke Everest Base Camp lah. Malam tadi stay kat sini, tidur dekat checkpoint Pak Ding. Tapi malangnya sekali hidupku ini. Pagi-pagi ni lagi dah hujan sedih. Adalah suhu kat sini sejuk, tambah pula dengan hujan macam wai bergabung dua-dua ni meletup macam Adam Stacy tau. Membeku aku. Nak tak nak kenalah pakai baju kelawar pagi-pagi trek ni. Tengok ni ramai lagi kelawar-kelawar yang mula start pagi ni walaupun hujan tau. Memang semangat wajar sekali diorang ni. Aku start trekking hari ni dalam pukul 8 pagi, akan menuju ke tempat yang namanya Namche Bazaar. Jauh sangat tempat ni awal-awal trekking macam ni lah laluan dia. Jalannya cantik lagi disebabkan kami lalu kampung-kampung. Kena hati-hati juga jalan ni walaupun cantik tapi licin. Lepas tu lalu kawasan pokok-pokok tinggi macam ni, lalu hutan berkabus lagi. Suasana sebiji macam cerita My Heart tau. Acah Sepriasa dengan Irwan Sai. Atas rempak aku dengan Yaya time ni risau tau kalau dekat-dekat dengan dia di tanduknya, jadi aku menjauh lah sikit. Trek untuk hari kedua ni pun masih lagi kurang mencabari aku. Masih lalu lagi banyak kampung kiri kanan, kurang masuk hutan juga. Jalan dia pun landai saja. Serius kalau aku nak cepat sampai boleh berlari dah time ni tau. Tapi nasib aku ni santai orangnya tau macam tengok ni subhanallah, masya Allah cantik kan sungai dia ni, tenang aman damai sentosa. Hati aku dah bila mendengar bunyi sungai ni mengalir. Rasa bahagia sekali hidupku ni. Allah, rasa tak ada masalah pun kat dunia ni. Walaupun aku trekking seorang-seorang solo single mingle kan ke Everest Base Camp ni, tapi aku tak pernah risau dan sunyi pun disebabkan sepanjang jalan ni ramai je orang yang lalu lalang macam ni. Janganlah, tak perlu takut pun. Beruang time ni pun kalau ada dia tak berani nak jadikan aku lauk tau. Tengok ni senang je nak jumpa kawan-kawan ni. Orang dia Cina ni sembang-sembang gitu. Kita orang what is your name, how are you, I'm fine semua kan. Lepas tu bye-bye, berjumpa sebentar, berpisah selamanya. Begitulah lumrah manusia. Adalah baik juga hujan ni sebenarnya pagi-pagi ni tau, sebab kabus tak tebal. Mana kalau hujan boleh nikmati pemandangan. Sumpah ya Allah cantik sekali, 2 kali 3 kali ni tengok ni. Seronok sangat hati ni dapat kembali ke gunung ya Allah. Tak lama jalan lepas tu dah jumpa aku dengan tangga-tangga tinggi ke atas macam ni macam why. Serius tengok atas tu pun dah penat, apatah lagi nak panjat satu persatu ni tapi aku ada satu tips lah kalau siapa nak panjat tangga, nak bagi kurang penat kan. Aku cara dia macam ni tau. Naik tangga, mata tu kena pandang bawah je, pandang tangga, jangan pandang atas. Nanti kau pandang atas kita akan rasa jauh lagi. Kena pandang bawah, nanti tiba-tiba sampai macam ni. Tengok smart berjaya. Hebat goblok aku. Lepas aku berjaya naik tangga-tangga macam why tadi kan, aku rasa happy sesangat time ni disebabkan aku dah nampak gunung ais daripada jauh. Serius lawannya ya Allah, putih macam ais batu campur pun ada. Ada rezeki Allah hari ni. Semalam tak nampak gunung ais, hari ni nampak, rasa lebih semangat nak pergi ABC dah let's go.